Tunggu. Okay. Tak tahu pasal boleh pula motor jalan. Boleh pula start bila cik ni. Kat Tasik tu. Kat Tasik tu, dekat Cendol tu. Cendol Wahab. Ayam petat tu. Sekejap. Kan ada kedai durian tu. Kedai durian tepi jalan tu semua. Ha, kat situ lah. Kedai baru tu. Ha. Apa? Ha? Ah, ada ketak-ketak-ketaknya tu kan. Terus. Pusing balik. Salah jalan ni. Pusing masalah ni. Sini. Ni belakang. Oh, ya belakang. Tu belakang. Ini lah yang orang cakap. Wah. Oi. Kadang dia cik dia tak tangkap langsung. Dia tak tahu lah pasal apa. Bateri ada dulu tak? Tak ada pun okey. 2 hari tak ada start. Itu 2 hari tak ada start. 2 hari tak start. Lepas tu ni tadi try tiba-tiba boleh pula. Ya lah, sunrise. Pun macam sengit memang. Ni tinggi, ni rendah. Kon pun longgar tu, kon dia. Kon yang tengah dia pun longgar kan. Panjang. Panjang. Apa? Kita punya ni panjang. Panjang lah, dia ke depan. Stress tak panjang. Plat 57 siap pasang. 57 siap pasang. Plat apa tu? Plat bagi nama? NGK. NGK. Boleh tukar sekarang? Boleh. Nanti abang tolong ni adjustkan sekali ni. Fork ni semua. Sebab ini pun longgar ni. Jatuh sini. Jatuh belah sini. Sebab ni pun dah bengkok itu, dah betulkan sikit lah. Sebab brake pun dia macam kak. Yang Tu sekali abang Okay, saya nak buka plug pun kena buka fairing abang. Aduh. Nanti ni tolong ketatkan sikit kan. Baik orang tanpa stiker orang kat sini kan. Boleh. Dia tak ada bunyi tu apa? Asal? pump. Fuel pump. Minyak ada lagi saya tak tahu. Macam tu lah, ingat kan hari tu fuel pump juga sebab dia tak ada bunyi bila on benda tu. Sekarang bunyi tak? Apa dia? Nak soket dia. Dia ada soket dia. Kat dalam kamal dia. Tu marah.
Okay, ni depan pula Kamalia. Ada motor Harley Davidson ke?